ni saya nak bagi kawan-kawan yang subscribe YouTube saya ni satu kesedaran tentang potensi sebenar manusia. Pertama sekali, kalau kita tengok modern world ni, ekonomi kapitalis yang mengutamakan keuntungan. So seperti semua orang faham, attention adalah new money. Attention ni adalah alat kepada kekayaan moden. Semua attention boleh mencorak kerajaan, ahli politik. Attention boleh mengawal manusia. Attention boleh membuatkan syarikat-syarikat kaya. So sebab tu orang cakap attention ni adalah new money. Jadi media sosial ni dia adalah satu aplikasi yang dicipta untuk mendapatkan attention manusia. Dan kita manusia secara fitrah dia, dalam otak kita ada satu kimia nama dia dopamin. Kau biasa dengar kan? Kau biasa dengar chip dopamin. Dopamin ni apa function dia? Dia membuatkan kita rasa bermotivasi dan puas dan untuk meneruskan sesuatu. Tapi bahaya dia, dopamin ni ditujahkan di mana? So itu bahaya dia. Kalau kita tengok sebelum zaman moden, sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, sebelum ada notification kat phone, perbualan di handphone, sebelum ada hiburan yang kita boleh akses dekat phone, sebelum datang zaman moden, manusia purba, manusia zaman dulu, dia orang dapat dopamin ni daripada benda-benda yang bererti. Setiap kali dia orang memburu, so dia dapat dopamin tu. So dia orang rasa nak memburu lagi. Setiap kali dia orang tawan wilayah baru, dia rasa dapat dopamin. Dia rasa nak tawan lagi. Conquer. Membina sesuatu. Create something new. So dapat dopamin dekat tempat yang membangunkan hidup. Bahaya dia lah, otak kita dia tak tahu yang mana membangunkan hidup, yang mana tak. So bila seseorang manusia keseluruhan hari dia tak sedar dan tak aware tentang benda ni, so ada orang akan ketagih dekat scroll. Sebab benda ni real. Kalau kau buka media sosial, kau scroll, kau rasa nak lagi, tapi dia tak membina hidup. Video games, kau berjaya capai satu level, kau nak pergi next level, kau nak explore game baru, tapi lepas kau menang game, tak membina apa-apa. Hiburan, so benda-benda ni semua. Okay, so sebab tu sesiapa manusia moden yang dia tak aware benda ni, maka dia rasa dia macam puas. Setiap hari dia rasa puas, tapi puas terhadap perkara yang tak membina hidup. Sebab tu saya deep inside, saya yakin ramai orang dia kata dia bersyukur dengan apa adanya, dia rasa takdir dia bla 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 bla. Itu belum confirm lagi. Yang saya berani jamin, ramai orang dia tak aware bahawa setiap hari dia dapat chip dopamin. Termasuk tengok bola. Imagine menonton perlawanan bola sepak, menonton sukan. Apa benefit kau dapat? Kau rasa macam puas kan? Itu dopamin. Kau rasa nak tengok lagi orang bersukan. Tapi yang mana lebih dapat manfaat? Bersukan selama sejam ataupun menonton orang lain bersukan selama sejam? Yang mana membina diri kita sebagai manusia? Bersukan. So nampak chip dopamin di situ. Bersenggama. Menonton orang lain bersenggama.
So otak kau nak lagi, rasa puas. So kau tengok, sebab tu porn rosakkan otak manusia. Guys, bersenggama ni kita kena laksanakan dengan pasangan yang sah. Dapat baby, bina hidup, membina legacy. Tapi bila kau tonton orang bersenggama, sebab tu otak kau rosak. Tapi media sosial ni, dia okey kalau kau, contoh kalau kau buka media sosial Azri Walter, kau tengok video, kau dengar sesuatu, kau nak faham sesuatu dengan mendalam supaya kau boleh bina hidup. Okey. Cuma yang tak okey ialah bila kau scroll around tanpa ada tujuan. So itu yang bahaya. Saya yakin ramai orang dia tak perasan. Ada orang saya pernah jumpa tengah meeting ni, handphone dia scroll phone dia, scroll macam tak ada roh. Sebab dia nak rasa puas tu tanpa dia perasan. So inilah antara punca kenapa manusia moden kurang produktif, kurang membina sesuatu. Tak payah kencing. Bila last kau bina sesuatu? Sesimpel apa tau? Membina pendapatan sendiri unlimited. Bila last? Jadi macam saya cakap, semua ni dibentuk oleh ekonomi kapitalis. Kita bukanlah nak cakap suruh ubah jadi sosialis ke, komunis ke, bukan. So inilah ekonomi yang kita ada. Ekonomi yang berasaskan untung. So semua yang kau dapati setiap hari ni, hidup kau dibentuk oleh untung, oleh shareholder, oleh nilai saham. Sampai level lauk yang kau nak makan pun ditentukan oleh pasaran saham, oleh shareholder, oleh orang-orang kaya. So ini yang berlaku, yang sedang berlaku. So bila kau faham benda ni, kau sepatutnya mula cari jalan macam mana nak position diri kau dengan mudahnya terdedah kepada chip dopamin, membuatkan hidup kau bertahun-tahun. Kau rasa setiap hari kau macam puas. Sebenarnya kau tak bina apa-apa. Kekayaan kau tak semakin meningkat, ilmu kau tak semakin meningkat, networking kau tak semakin bertambah, pencapaian kau tak semakin bertambah. So lepas tu kau cakap kau terus rasa ini tak adil. Belum tentu, guys. So saya bagi korang kesedaran, mulai hari ni korang kena serius detox benda ni. So kau buka phone ni ada purpose. Kalau tak ada apa-apa nak buat, kau terus cari sesuatu yang kau kena buat di alam realiti yang bermanfaat. Saya jarang scroll media sosial. Saya publish content. Kalau saya nak tahu sesuatu, saya search, saya dengar, saya faham. Tapi scroll around tanpa ada tujuan, saya tak buat. Sebab algoritma media sosial ni, dia dibina atas psikologi manusia. So dia tahu apa kau suka, dia tahu macam mana nak pastikan kau terus stay dalam media sosial. Sebab tujuan dia adalah bisnes. Datang iklan, so dia nak ramai crowd dalam media sosial. So pastikan kau tak jadi lauk, guys. So pastikan kau position diri kau untuk menggunakan apa yang berlaku di zaman moden ni supaya tak jadi macam kebanyakan orang yang hidup dia hancur. Kehancuran hidup ni berpunca daripada kehancuran diri. Kegagalan menguruskan diri sama dengan gagal dalam urusan hidup. So change you, your life will be better. Apa-apa perkara, tengok link kat bawah, ada solution untuk korang. Jangan tunggu lagi, guys. Setiap kali kau hold untuk buat decision daripada berubah, so mindset dan mentality miskin tu menang satu lagi round. Jangan bagi dia menang. You understand? Escape!